unspoken rules in our marriage. I start first. Tak boleh baring atas katil dengan baju kotor. Kena mandi dulu baru boleh baring. Kalau ambil barang, kena simpan tempat dia balik. Jangan letak merata atau tinggal. You're doing a good job. Sebab Saman kan dia macam bebal kan. I basuh baju, you sidai. Tak payah suruh. I kemas rumah, vacuum, mop, everything, basuh toilet. Tugas you memang wholly dekat dapur. Dia yang masak, dia yang tengok barang apa habis ke apa. Basuh pinggan. Dia yang kira stok nak sampai berapa, dia yang semualah. Fikirlah semua dapur dia lah. Betul. And even kalau I makan pun, pergi kerja kan, I makan, I tinggal je pinggan kat sinki tu, petang tu baru dia basuh. Kalau rajin I basuh lah, tapi kalau macam tak rajin, dia balik, dia basuh. Dia tak ada pun macam, oh tak basuh pinggan. Betul. Toilet kena always kering. Toilet kena After always shower kering. mesti akan tarik air. Tak boleh biar basah. And then always lift up toilet bowl. Tu biar dia kering juga. Baju kotor tak boleh terbalik. Kalau macam sleeve kan lipat, unroll lah. Kalau keluar jalan, kalau air isi minyak, I mostly tol. Macam tu lah. Kalau seorang penat, seorang lagi ke apa. Kalau I kelas ataupun busy dengan assignment ke apa, Kak Ain tolong. Still text tau walaupun kerja. So kalau dia macam I tahu yang dia busy, dia pack, dia ada kelas ke balik tu, so I faham je lah I akan settlekan makanan. Buang sampah 100% dia. Tak pernah disuruh, dia akan buang. Tak pernah macam ada suruh I buang sampah. Kalau kerja-kerja berat selalu I buat. Tapi lipat kain, I lipat kain because I don't like the way you lipat kain. And that's okay. Angkat barang 100% dia. Kalau dia nampak I angkat barang, dia akan grab it. Kalau pergi travel ke apa ke, pack barang semua, Asfar. Tugas Ain adalah ambil baju apa yang I nak pakai. Lepas tu dia akan cari baju yang matching dengan baju I nak pakai. Dia yang kemas, dia yang pack. Segala benda lah, toiletries ke, barang elektrik ke. Tak payah fikir-fikir. Good. He does his own coffee and his own breakfast. Breakfast kita orang simple je, telur, sometimes roti. Kalau masak menu based on kain. I decide what I want to eat and dia akan follow what I want to eat. Sebab kain dia makan apa yang dia nak je. Dia makan picky. semua. Ya, picky. Kalau nak keluar kena plan. Dia timing memang. So I kena tahu dia nak call apa. So I akan adjust I punya makeup time, siap-siap time tu earlier. Because he knows what I always eat. Sometimes tak payah tanya pun, dia orderkan, dia buatkan. Sebab Ain basically makan benda yang sama je. So kita orang tak pernah raise voice to each other. Tak pernah. Mencarut pun tak pernah. Dalam argument Ain akan merajuk kan. Ain akan macam nanti dia akan tukang macam sampailah kita orang okay balik. Tak pernah go to bed angry. Bukan kita yang buat rules macam tu, tapi just that's the way we are daripada awal. Before sleep akan ada pillow talk. Always borak before tidur. One more thing, he cakap I love you first every time. Sometimes I don't say it back, tapi you know that I love you. Okay, tu je.